Okey, Assalamualaikum geng. Okey, Mat nak ajar macam mana nak create wish tu. Untuk senang korang fokus hadiah family. Pertama sekali korang turun dekat kotak kuning bawah ni. Dia kena create. Kalau korang tak create, dia tak ada. Okey, tekan dekat sini. Okey, dekat sini new host recommended. Ada wish kat sini. Kalau tak ada dekat bahagian sini, korang tekan more ni. Dia akan keluar bahagian sini. Tekan dekat bahagian wish. Lepas tu kau tekan je wish tu. Korang pergi custom kat tepi ni. Biasa dia tak akan keluar macam ni. Dia akan kosong lah. Sebab ni dah pernah buat. Okey, korang dia akan jadi macam ni. Ataupun dia ada recommended je bunga ni satu. Okey, korang tekan add gift. Lepas tu korang cari hadiah family. Okey, terutamanya Cik Boh Empire ni hadiah family ni. Tekan. Korang letak kali 100 pun tak apa. Ataupun kali 999 lah. Hadiah ni kemungkinan banyak orang bagi kan. Senang capai. Untuk capai 100. Okey, korang letak. Okey, lepas tu cari hadiah yang 500 pula. Yang 500. Mana 500? Cari je. Yang hadiah family 500. Rumah terbuka ni pun boleh kejap lagi. 500. Sekejap kena cari. Jadi senang lah untuk korang nak bagi tahu viewer korang. Atas rasa. Di belah-belah atas je. Laju sangat mat scroll kan. Mana. Wait rumah terbuka. Ni berdansa bersama. Okey, jangan letak 10, letak 100 pun okey lah. 500 kali 100 pun dah banyak tu. Tak payah letak 99. Okey, letak sini. Okey. Lepas tu rumah terbuka lah yang tadi. Yang 1000 tu. Ni pun hadiah family satapan Aidilfitri. Tapi mungkin susah nak dapat 3000 kan. Kita letak yang basic je. 10, 500, 1000. Supaya korang senang. Yang 1000 tadi kat sini. Mungkin Mak guna ni iPhone. Mungkin untuk Android dia berbeza sikit kedudukan hadiah ni. Tapi dia ada je hadiah tu. Mak dah tengok dekat Android Mat. Rumah terbuka kita letak kali 100. Okey, lepas tu korang tekan je create wish ni. Lepas tu dia akan keluar dekat atas ni. Nampak dekat atas tu. Okey, tekan je dulu. Lepas tu korang pergi dekat setting tepi ni. Korang pastikan dua benda ni hijau dalam keadaan on. Okey, macam mana kalau viewer masuk, paparan bagi viewer. Okey, Mak masuk akaun Mak lah. Senang nak tunjuk. Okey, Mak masuk Mak punya live sendiri. Tunjuk so Mak punya live. Okey, jap. Mak tunjuk Mak punya live sendiri. Dia punya paparan dia akan jadi macam ni. Okey. Ni apabila viewer nak tengok live korang, dia akan naik dekat atas ni. Senang. Korang buat live, korang tunjuk je tangan. Korang bagi hadiah yang dekat atas ni. Jadi dia orang tekan. Mak sebagai viewer ni. Jadi apabila Mak tekan send ni, dia akan hantar satu hadiah ni lah. Jadi korang boleh suruh mana viewer korang bagi hadiah macam ni. Macam tu je. Senang dan ringkas. Itu sahaja tutorial kita.